Assalamualaikum dan selamat sejahtera untuk kawan-kawan dan sahabat-sahabat Mak Tok. Aktiviti Mak Tok pada hari ini ialah cadangnya nak menukar pasu pokok kemboja ni. Pokok bunga kemboja. Tengok kawan-kawan. Dalam satu pasu ni Mak Tok tanam masa dulu Mak Tok kerat. Dahan ni Mak Tok tanam je. Cucuk-cucuk je kat mana Mak Tok nak tanam. Sekarang setelah hak ini kawan-kawan, hak ini. Ni dengan ini. Dari mula-mula Mak Tok cucuk kat tanah ni sampai dia besar macam ni. Umur dia 2 tahun kawan-kawan. Kawan tengok Mak Tok nak potong ni kawan-kawan. Dia Mak Tok gunakan pisau yang tapi syarat pisau yang tajam kawan-kawan supaya dia tak ada banyak luka. Sekarang Mak Tok nak bubuh sanitizer ni kawan-kawan supaya tak ada kuman ke bakteria ke Sebab pokok kemboja ni dia macam sensitif sikit kawan-kawan. Alah Mak Tok ambil masa Covid dulu kawan-kawan, senang. Kalau kawan-kawan tak ada ni, kawan-kawan boleh juga guna apa tu? Bawang kecil. Gosok kat sini. Bawang putih pun boleh. Bawang ni gosok kat sini kawan-kawan. Atau kawan pastikan pisau ni tak ada kuman ke bakteria apakah supaya dia tak mudah rosak. Tengok macam mana Mak Tok potong. Macam ni dah Mak Tok selalu buang. Macam ni. Supaya dia naik tunas baru dan cantik kawan-kawan. Lepas tu yang ni lah, macam-macam ni lah yang Mak Tok tanam kembali kawan-kawan. Nak tanam kawan-kawan, kawan buat macam ni. Lepas tu kat sini potong sikit. Potong. Kalau kawan-kawan ada penggalak akar, kawan-kawan boleh bubuh penggalak akar dekat sini. Kalau kawan-kawan tak ada penggalak akar pun tak apalah. Kawan-kawan boleh juga bubuh bawang merah atau bawang putih. Belah bawang merah tu atau bawang putih tenyah keliling ni kawan-kawan. Dia macam mengganti penggalak akar jugalah. Tapi Mak Tok kadang-kadang tak ada penggalak akar, Mak Tok memang tanam macam ni je. Tengok kawan-kawan Mak Tok tanam. Dekat sini juga. Supaya Mak Tok tahu warna dia. Warna dia serupa dengan warna ni. Kadang-kadang nak buang sayang kawan-kawan. Mak Tok akan buat macam ni lah selalu. Buang ni kulit hak tepi ni kawan-kawan. Buat macam ni. Kulit pokok kemboja ni dah bagi supaya macam ni akar akan keluar kat sini dengan banyak. Dia akan keluar keliling ni kawan-kawan. Itu. Macam tu. Macam ni lah selalu Mak Tok buat kawan-kawan. Lagipun senang Mak Tok ingat. Anak ni bunga dia macam ni. Tidak payah juga nak ingat kalau dia bercampur kawan-kawan. Macam itulah contohnya kawan-kawan. Dan kita tengok macam mana. Wah kawan-kawan, tengok kawan-kawan. Dia dah jadi ubi yang besar. Ya kawan-kawan, kita letak dulu kat bawah. Hak ini hak baru Mak Tok cucuk. Tengok, dah tumbuh juga kawan-kawan. Asyik aja macam ni lah kawan-kawan. Hak ni pun besar juga dia cantiknya kawan-kawan. Tapi Mak Tok nak bagi besar lagi ni. Nak membesarkan lagi. Mak Tok tak mau bentuk dia lagi. Kalau Mak Tok nak bentuk, Mak Tok akan potong-potong ni. Tapi Mak Tok tak mau bentukkan je lagi. Tanah ni kawan-kawan, jangan buang tau kawan-kawan. Nanti boleh gunakan balik. Ni. Mak Tok tak tepi dulu. Nanti Mak Tok gunakan balik yang ini. Ni kita akan tepikan dulu kawan-kawan. Cara Mak Tok tanam kawan-kawan. Mula-mula Mak Tok bubuh bakar kasar. Yang tak dicampur apa-apa lagi.
Kenapa Mak Tok buat macam ni kawan-kawan? Supaya senang air mengalir. Dia tak bertakung. Tengok kawan-kawan. Mak Tok bubuh. Lepas tu, Mak Tok bubuh sekam bakar yang dicampur dengan tanah kompos. Dengan sukatan 2 sekam bakar, 1 tanah kompos. Dalam ni, Mak Tok bubuh dolomit saja kawan-kawan. Kalau contoh 2 pasu sekam bakar, 1 pasu tanah kompos, kawan-kawan bubuh. Contoh. Ni sekam ni 1 pasu tanah kompos, 2 pasu sekam bakar. Kalau guna sukatan pasu ni lah kawan-kawan. Kawan-kawan bubuh dolomit sebanyak ni kawan-kawan. 1/4 pasu. Kemudian kawan gaul dengan bahan yang kita campur tadi. Biar selama seminggu kawan-kawan. Dalam ni Mak Tok tak boleh baja lagi. Sebab kalau Mak Tok boleh baja dalam sebab banyak Mak Tok buat. Takut baja tu tak rata kawan-kawan. Jadi baja tu Mak Tok buat kemudian. Sekarang Mak Tok bubuh hal ni. Sebab Mak Tok nak besarkan ubi ni, Mak Tok buh tenggelamkan. Mak Tok tak bagi dia naik lagi. Mak Tok tenggelam. Mak Tok nak buat macam ni kawan-kawan. Tu dia. Cantiknya kawan-kawan. Tengok. 2 tahun Mak Tok tanam. Dari asal macam ni kawan-kawan. Mak Tok nak buat baring. Bagi dia baring. Mak Tok nak tenggelamkan sebab Mak Tok nak bagi dia lagi besar. Contoh kawan-kawan. Tu kita bubuh. Mak Tok nak bagi dia besar lagi. Nanti selepas tahun Mak Tok akan tukar lagi tanah. Ni yang kedua tadi kawan-kawan. Sama juga. Mak Tok buat macam tadi. Mula-mula Mak Tok bubuh sekam bakar kasar. 1/4 pasu ni. Kemudian Mak Tok bubuh ni pula. Sekam bakar yang dicampur tanah kompos. Mak Tok tak naikkan ubi dia lagi kawan-kawan. Sebab Mak Tok nak bagi ubi dia besar lagi. Nak besarkan lagi ubi dia. Dah 2 pasu ni. Mak Tok akan tanam dalam pasu kecil. Hak ni pun besar kawan-kawan. Hak ni pun sama. Berusia 2 tahun juga kawan-kawan. Tengok Mak Tok. Tengok hak ni. Asalnya ni macam ni je kawan-kawan. Dahan ni Mak Tok potong. Mak Tok cucuk saja kat sini. Dan tunggu tengok nanti. Hak ni pun akan jadi besar juga kawan-kawan. Hak ni pun berusia 2 tahun kawan-kawan. Wow, besar juga kawan. Wow, seronoknya tengok. Buat kawan. Tengok ubi dia kawan-kawan. Berusia 2 tahun. Nampak? Nampak kawan-kawan? Hak ni pun Mak Tok nak besarkan lagi kawan-kawan. Hak ni lagi satu kawan-kawan. Tapi hak ni kecil. Usia 2 tahun juga. Oh, hak ni Mak Tok boleh buat bagi dia tidur kawan-kawan. Buat macam tu kan kawan-kawan. Cantik kan? Kalau kita buat tidur macam ni. Seperti biasa kawan-kawan, Mak Tok buh 1/4 sekam bakar kasar.
Dan tak dicampur apa-apa. Ini kita buat tegak je kawan-kawan. Sebab nak bagi besar lagi. Bagi ubi dia besar. Kawan-kawan. Macam tu kawan-kawan. Ni. Tu nak bagi dia macam tu. Bagi macam tidur sikit. Macam hak tadi juga. Nak bagi tidur. Tapi nak bagi naik macam tu. Mula-mula kita bubuh sekam bakar kasar. 1/4 pasu kawan-kawan. Macam mana dulu? Macam tu. Macam tu tak cantik kawan-kawan. Macam ni. Macam tu ya. Oh cantik. Macam tu kan kawan-kawan. Kalau macam ni. Tak cantik kawan-kawan. Macam ni. Macam tu ya kawan-kawan. Buatlah macam mana ya kawan-kawan. Macam ni. Macam ni kot. Lagi nampak macam tengah-tengah kan kawan? Kan kawan-kawan? Kemboja matuk ni kawan-kawan. Kawan-kawan, kadang-kadang matuk bubuh baja tahi kambing yang dah siap diproses lah kawan-kawan. Yang matuk beli tu. Kadang-kadang matuk bubuh baja 555 kawan-kawan. Kalau kau campur baja tahi kambing dengan 55 tu dengan sukatan tahi kambing 30%, 555 tu 70%, bagus kawan-kawan. Kalau tak ada tahi kambing, kawan-kawan pakai baja 555 tu pun dah cukup kawan-kawan. Kawan-kawan bubuhlah baja 555 tu atau 55 tu campur dengan baja tahi kambing 2 minggu sekali. Kalau kawan-kawan dapat bubuh konsisten setiap 2 minggu bubuh, insya-Allah kawan-kawan, bunga kemboja kawan-kawan akan cepat membesar. Kalau kawan-kawan tak ada baja 55 dengan baja tahi kambing tu, kawan-kawan boleh juga pakai baja 16. 2 minggu sekali juga bubuh kawan-kawan. Kalau besar macam pasu batuk ni, kawan-kawan boleh bubuh 2 sudu makan. Sama ada baja 16, 2 sudu makan, baja 555 saja tanpa campur baja lain, 2 sudu makan juga. Kalau nak campur baja 555 dengan baja tahi kambing yang macam Mak Tok kata tadi, pun 2 sudu makan juga. Pilihlah antara satu tu, baja mana yang mudah didapat tempat kawan-kawan dan sahabat-sahabat Mak Tok. Bubuh 2 sudu makan kalau besar ni. Sekarang dah ada 4. Ni pun sama tengok kawan-kawan. Mak Tok pakai cacak je kat sini kawan-kawan. Besar dah. Tengok kawan-kawan. Ada. Ni setahun ni kawan-kawan. Nampak kawan-kawan cantik. Boleh dibentuk macam-macam bentuk kalau nak buat. Ni baru lagi. Mak Tok kan kawan-kawan, kalau Mak Tok potong dahan-dahan ni, tak ada tempat Mak Tok nak cucuk, Mak Tok cucuk je kat pasu bunga yang sedia ada tu. Hak pokok tak Mak Tok potong, pokok kat situ lah Mak Tok semaikan kembali.
Tengok berpintai-pintai. Nanti lagi sekali mak tok cabut, mak tok nak potong lah. Nak tinggal mana yang cantik. Tapi kali ni mak tok nak besarkan je lah dulu. Dia ada 4 kawan-kawan. Kalau sahabat mak tok. Tulang yang sama juga kawan-kawan. Ni nak jadi panjang kawan-kawan. Tengok dia nak jadi panjang sana. Mak tok kena cari pas lebar. Tak ada pasu lebar kawan-kawan. Mak tok guna besen ni. Macam inilah cara mak tok menanam semula kemboja, ubah kemboja ke pasu lain. Macam tu caranya kawan-kawan. Kalau kawan-kawan nak ikut cara mak tok, ikutlah. Tapi kalau tak berjaya kawan-kawan, jangan putus asa. Cuba dan terus mencuba. InsyaAllah boleh berjayanya kawan-kawan.